berfikir secara logik, membuat keputusan dengan bijak dan menyusun langkah dengan teratur. Inilah kemahiran yang sangat penting, bukan sahaja dalam peperiksaan tetapi juga dalam kehidupan seharian kita serta masa depan kita. Rakan-rakan sekalian, amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, bila kita dengar perkataan matematik, pasti ramai. Okey, bab 3 kita akan bincang kejap lagi. Bab 9 ni kan kita dah belajar lama. Ya. Ada yang tak masuk? Ada. Masuk. Homework kelas ni masuk. Okey, baik. So, sebelum kita mula dengan algebra dulu lah. Kita nak kenal betul boleh cukup pakai. Masuk dalam Y sama dengan MX tambah C. Y dia adalah 7, M adalah 1/2 daripada step pertama tadi, X adalah 4 tambah C. So 7 sama dengan 2 tambah C, C sama dengan 5. Terus mula aku lapan kan. Dua, tiga. Semua pelajar berilah tumpuan apa yang pihak sekolah, apa yang ibu bapa kita bagi, dengan apa yang guru kaunselor kita bagi, cikgu-cikgu tambahan. Kita kena fokus. Kita kena jaga nama sabda, jaga nama ibu bapa. Saya minta kita jangan lalu happy sebab kita periksa kita tak akan mati. Itulah menentukan kita masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan guru-guru kita, masa depan sekolah kita. Saya ingat kita di antara pelajar sentiasa kena menghormati sesama, walaupun ada di antara kita kaya, miskin ataupun semua sama. Saya merayu. Dia merayu. Ibu bapa kita dah habis membelajarkan kewangan dia untuk semata-mata untuk kejayaan kita. Guru-guru kita menghabiskan masa kerana untuk berjayakan itu. Baik sekali saya mewakili PFD dan sarana CD 27-23 dan 23-27 sekali lagi mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan seminar matematik tingkatan 3 ini. Semoga segala usaha dan ilmu yang diperoleh hari ini menjadi bekalan kejayaan dalam peperiksaan yang akan datang.
edge of your night, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so